Sidang ASEAN ke-47 telah melabuhkan tirainya dan bermula tahun hadapan, Filipina pula diberikan tanggungjawab sebagai pengerusi kesatuan negara-negara Asia Tenggara termasuk Timor Leste yang diterima sebagai ahli terbaru. Timor Leste diberikan status sebagai negara anggota penuh dalam Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 yang baru sahaja berlalu. Negara-negara ASEAN telah berjaya menunjukkan kekukuhan penyatuannya dan kekal sebagai sebuah wilayah yang sama-sama bergerak ke arah kemakmuran. 3 kejayaan besar yang terserlah dalam sidang kemuncak kali ini ialah pertama, kehadiran ramai pemimpin dunia daripada negara anggota BRICS dan Presiden Amerika Syarikat yang terkenal dengan mood peribadi yang berubah-ubah. Kedua, Kuala Lumpur Accord yang disaksikan oleh Trump, iaitu perjanjian Thailand-Kemboja dalam penyelesaian konflik dua negara berjiran. Dan ketiga, Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Setelah lebih 2 dekad sebagai negara pemerhati sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 2002. Kehadiran Trump ke Kuala Lumpur adalah satu petunjuk bahawa Malaysia bukanlah sebuah negara yang tidak ada maruah dan kekuatannya. Trump merupakan Presiden Amerika Syarikat yang mengunjungi Malaysia selepas Lyndon B. Johnson pada tahun 1966 dan Barack Obama pada 2015. Trump yang kemudiannya berlepas ke Jepun dan seterusnya ke Korea Selatan terus memuji Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat baik dalam pembangunan infrastruktur maupun kepimpinan politik Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tanpa meneliti butiran perjanjian penuh, Anwar Ibrahim diserang apabila didakwa bersedia mengeksport bahan nadir bumi ke Amerika Syarikat, sebagaimana dijadikan salah satu kriteria untuk mendapat kadar tarif timbal bala 19% daripada 24% sebelum ini dan pelepasan terhadap lebih 1,700 produk. Bagi sekumpulan yang tidak berpuas hati melihat persetujuan itu sebagai menjual maruah negara kepada sebuah kuasa besar yang sedang berusaha mempertahankan hegemoninya dalam situasi dunia semakin terarah kepada dunia pelbagai pola. Bagaimanapun, jawapan daripada MITI, Malaysia tetap tidak akan mengeksport nadir bumi dalam bentuk bahan mentah. Ia akan dieksport dalam bentuk produk siap atau sudah diproses. Ini bermakna peluang pekerjaan akan terbuka luas dalam bidang tersebut. Sebahagian besar negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan penyertaan mereka dalam BRICS. BRICS dilihat bakal mengancam hegemoni Amerika Syarikat dalam perdagangan antarabangsa, kuasa dolar dan dasar geopolitik yang tidak menawarkan keadilan sejagat terutama dalam persoalan konflik Asia Barat. Amerika Syarikat secara terbuka dikuasai oleh oligarki kapitalis Yahudi melalui APEC. Akibatnya, sejak selepas Perang Dunia Kedua, dasar perlindungan ke atas Israel terus kekal hingga sekarang. Ini bermakna Trump merupakan penerus dasar tersebut. Sikap Donald Trump cukup dikenali sebagai seorang pemimpin yang pemikirannya tidak stabil, banyak berpaksikan ego dan mahu dianggap sebagai raja berkuasa mutlak. Sikap itu ditentang oleh rakyatnya sendiri dan kerana itu, setiap negara yang berurusan dengan Trump terpaksa memahami bahasa diplomatik yang lebih berpaksikan pengurusan emosi. Ketika beliau hadir dan disambut sebagai tetamu ASEAN, kelihatan jelas bagaimana PMX sebagai Perdana Menteri dan pengerusi ASEAN perlu membaca rentan Trump untuk tidak mengganggu emosinya. Orang yang beremosi mempunyai tahap ego yang cukup tinggi. Jika ada sesiapa yang mencabarnya, Trump akan bertindak keras seperti seorang ayah mempertahankan anaknya dalam apapun keadaan walaupun dilihat tidak rasional. Dalam mempertahankan ego itulah Trump kelihatan mudah merajuk, cepat berubah fikiran dan akan mengeluarkan reaksi menentang tanpa dapat diramalkan. Tentunya Datuk Seri Anwar cukup faham psikologi seorang pemimpin jenis itu.
Maka itulah sebabnya Perdana Menteri menguruskan emosi Trump untuk menjayakan peranannya sebagai pengerusi ASEAN supaya Trump tidak melatah. ASEAN sedar dengan isu geopolitik, sebab itulah tidak ada negara-negara ASEAN mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Amerika Syarikat. Menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan tidaklah semudah gesaan, laungan dan retorik politik yang bergema berdasarkan sudut pandangan seolah-olah boleh hidup secara isolasi dan tanpa bekerjasama dengan negara lain. Dunia masa kini bukan dunia yang berasaskan situasi dunia masa silam, dunia tanpa pengaruh dan terkongkong dengan doktrin sendiri. Dunia dalam situasi saling berhubungan dan saling memerlukan. Maka kejayaan dalam menganjurkan persidangan ASEAN ke-47 ini seharusnya diakui dan usaha untuk menjayakannya sepatutnya diiktiraf. Kejayaan ASEAN kali ini bukan terletak di atas usaha seorang Perdana Menteri sahaja. Ia adalah hasil daripada usaha secara kolektif, daripada kementerian-kementerian yang terlibat, pegawai-pegawai yang merancang, serta kaki tangan kerajaan dan swasta yang masing-masing bersikap profesional dalam melaksanakan tugasan mereka sempena penganjuran sidang kemuncak ASEAN kali ini. Malah rakyat yang bersabar dengan perubahan trafik selama durasi persidangan ini juga harus dipuji. Mereka telah menyerlahkan adab dan budaya yang amat tinggi nilainya dan mampu meletakkan kepentingan negara-negara ASEAN berada di atas keselesaan peribadi. Ummah yang matang akan menilai isu secara holistik dan seimbang, mencontohi kebijaksanaan pemimpin Islam terdahulu dan berpandukan prinsip keadilan serta keamanan dalam Islam.